laparlah. Nak tak kita makan harimau nasi lemak kat Kota Damansara tu? Dah belakang you ni ke? Belakang ni. Ha? Tapi you belanja boleh? I belanja? Tak boleh lah you. Dah lah tidak ayah ambil you. Lepas tu dah lah jauh. You ni dah lah duduk di tengah-tengah Kota Damansara ni. Dengan minyak lagi semua. Habis lah duit I. Bayar asing bayar asing. Bayar asing? Bayar asing Boleh lah. Boleh Okay, jom. You, I macam nak order nasi lemak lauk ayam rendang. Ayam rendang? Lepas tu dengan kerang. Kerang ni? Betul tak? Mahalnya. Tapi tak apa, duit you kan. You belanja kan. I pula bagi I ni je lah. Telur. Tapi telur I nak separuh je lah. Separuh je? Separuh je. Duit I kan. Saya tak makan lah mahal-mahal sangat ni. Okey, ikut you lah. Okey. Macam ni lah baru best. Bayar asing-asing. You ada tu je ke? Order ni je lah. Ni yang murah basic. By the way nanti I ambil ayam US betul? Tapi ni ayam I. Lah, lepas tu ni nak berkira dengan I juga. Nak berkira ke dengan I? Boleh tak? Boleh. Okay, jom duduk. Panas ni. Jom. Ada berpeluh ni. Ayu. Bila nak bayar I punya RM1 hari tu? You beli air mineral kat Speedmart hari tu. Nantilah I bagi. You dah sebulan kot you hutang I. Takkan RM1 pun tak boleh nak bayar. You ni. Sorry lah. By the way, I nak nasi sikit boleh? Nak nasi I sikit? Tu ayam I tak bagi lagi. Bisa kan nak bagi ayam tadi? Nak ayam? Bagi ayam. Okey lah, nak. You nak nasi lebih je pergilah beli sendiri. Tambahlah lagi. Asal nak beli nasi ayam pula? I lapar kat ni. You ni ingat you ni hantu ke? Okay, sorry. By the way, mak I tanya bila you nak masuk Minang I. Nak masuk Minang you asal pula? Dia minta berapa? Dia minta RM10,000 je. Boleh tak? RM10,000? Bapak tak sedar diri. You baca sampai apa je? SPM. SPM? Tahu pun. Cakap dekat mak you tu, kalau setakat SPM, 100 je. Tak payah nak melebih. You bukannya pandai masak pun, siap suruh ajak makan nasi lemak sini lagi. Dah lah, you makan je lah. You ni buat I bad mood. I nak buka puasa pun susah. Sorry. Okay, makan.